Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat datang ke channel Senyum Media. Saya Aini Safia binti Muhammad Ali bersama Sharifah Nurfazila binti Syirunsi. Melaporkan dari hadapan pentas pada SK Gunung Semanggut, di mana pada hari ini sekolah kami telah mengadakan kejohanan sukan olahraga tahunan kali ke-49. Lokasi kami berada di pada SK Gunung Semanggut pada hari Ahad 27 April. Ialah adik Muhammad Wajid Daniel dan Muhammad Nizam dari kelas 3 kreatif. Di sini terdapat carta kejohanan rumah sukan kali ke-49. Di sini rumah bendahara mendahului rumah-rumah yang lain di peringkat emas. Rumah bendahara adalah rumah kuning, rumah sabana adalah rumah biru, rumah temenggung adalah rumah hijau, manakala rumah. Di sini terdapat 4 buah rumah sukan. Jom kita lewati. Yang pertama terdapat rumah kuning, iaitu sabana. Yang kedua, terdapat rumah hijau, iaitu rumah temenggung. Yang ketiga, terdapat rumah merah, iaitu laksamana. Yang keempat, terdapat rumah kuning, iaitu rumah bendahara. Rumah biru, iaitu rumah sabana. Terdapat rumah air manduk, iaitu temenggung. Terdapat sepaduh rumah merah, iaitu rumah laksamana. Di sini pula terdapat sepaduh rumah kuning, iaitu bendahara. Sekarang ini sedang berlangsung pertandingan penalti pada kejuaraan ini. Apa pendapat cikgu pada sukan tahun ini? Sukan tahun ini nampaknya lebih meriah daripada yang lepas. Kerana cikgu tengok dia macam kesamaan. Siapa pemenang untuk rumah sukan tahun ini tak pasti. Kerana pertandingan ni, perlumbaan ni nampak menarik. Kerana semua rumah sama-sama kuat. Itu dan suasana lebih meriah dengan kehadiran ibu bapa yang lebih ramai tahun ini, dengan kehadiran ibu bapa prasekolah, PPCI dan semualah yang perdana. Jadi suasana jadi meriah. Suasana nampak lebih meriah dengan adanya sokongan daripada ibu bapa. Apa pendapat teacher sukan tahun ini? Sukan tahun ini bagi teacher sangat-sangat menyeronokkan lah. Walaupun teacher biasalah menang kalah ada pertandingan kan. Tapi ada juga yang rumah teacher menang kan. So alhamdulillah happy. Asalkan semua murid-murid happy, pembarisan pun alhamdulillah okey. Jadi semua enjoy kan. Okey, yang tu je. Terima kasih. Sama.